Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum, jemput-jemputlah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ini. Okey, menarik pada video kali ini berkenaan dengan bermula 1 Januari. 1 Januari jom kita mulakan. Baik, bermula 1 Januari 2026 segala peruntukan kerajaan seperti yang telah dibentang dalam pembentangan belanjawan yang lalu akan dilaksanakan bermula 1 hari bulan. Jadi maksudnya dekat sini Imi nak jelaskannya, kalau sebelum-sebelum ni banyak desas-desus tentang pembayaran dalam bajet 2026 tu dibayar pada bulan Disember dan ternyata perkara tersebut tidak benar. Jadi segala bajet peruntukan yang telah pun diadakan untuk tahun 2026 ia akan mula dilaksanakan pada 1 hari bulan Januari. Tapi kita kena faham dengan jelas bukan bermaksud pembayaran bantuan itu bermula, tapi peruntukan terhadap bantuan-bantuan sepanjang tahun 2026 akan mula dikuatkuasakan. Dalam arti kata yang lainnya, kerajaan akan mula menggunakan dana yang diperuntukkan untuk tahun 2026 bermula 1 Januari 2026. Jadi ini termasuklah SARA, STR, bantuan awal persekolahan dan bermacam-macam lagi perkara-perkara yang disebut dalam bajet 2026 akan mula digunakan peruntukan itu bermula 1 Januari. Sehingga kesan ini untuk STR kita belum tahu lagi tarikh yang sahih, tapi itulah ia mengguna pakai dana atau peruntukan bajet 2026 dan dah ada tarikh bantuan awal persekolahan bermula 11 Januari ianya akan mula disalurkan mengikut sekolah. Yang sekolah akan mengagihkannya. Nampak tak di situ segala peruntukan yang disebut dalam bajet 2026 akan berkuat kuasa akan mula dilaksanakan pada 1 Januari. Bagaimana dengan SARA? Adakah SARA yang pertama tu akan bermula seawal 1 Januari? Yang itu kita kena tunggulah sebab belum ada lagi pemakluman ianya akan dibayar pada 1 Januari. Tapi jangan risau. Sebab apa? Sebab SARA ini akan dibayar pada bulan 1 dalam minggu pertama bulan Januari itu akan adalah pembayaran itu bermula. Apa-apa hal pun kita kena tunggulah pemakluman tarikh rasmi pembayaran SARA ni. Dan sekiranya kalau kita buat asyik makan nanti ada kemasukan dalam MyKasih, belum tentu kita boleh menggunakannya. Pasti akan ada nota berkuat kuasa bila kita boleh menggunakan kredit SARA tersebut. Begitu juga dengan bantuan-bantuan yang lain segalanya. Termasuklah bantuan menanam JKM, segala penambahbaikan yang disebut, segala-gala inisiatif kerajaan dalam tahun 2026 yang mengguna pakai peruntukan dalam bajet 2026 akan berkuat kuasa 1 Januari 2026. Nafikan dalam pembentangan bajet yang lalu, bajet 2026 yang dibentang sekitar bulan 10 yang lalu, memang banyak disebut tentang perkara-perkara baru dan ada perkara-perkara yang menduka citakan. Tapi itu tak jadi masalah sebenarnya sebab walaupun kata orang kita ambil contoh STR bujang tu ditiadakan tapi digantikan dengan SARA. Memanglah kerana nak kira mengeluh, admin sini pun mengeluh kenapa macam tu package tu berlaku Tapi at least adalah SARA tu walaupun tak banyak mana dijangkakan dapat membantulah. Dijangkakan oleh mereka dapat membantu golongan yang memerlukan. Walaupun nilainya hanya RM50 sebulan untuk golongan bujang ni yang bukan e-kasih. Tapi itu tak jadi soal sebenarnya selagi perjalanan pembayaran itu berlaku dengan lancar. Segala peruntukan bajet dalam tahun 2026 haruslah bermula pada tahun 2026. Ia tak boleh diawalkan sehingga suatu tarikh dalam tahun 2025. Jadi itulah adanya 1 Januari pihak kerajaan akan mula menguatkuasa, akan mula menggunakan menyalurkan dan sebagainya peruntukan dalam setiap perkara yang disebut dalam pembentangan belanjawan 2026. Bukan sahaja terhadap bantuan tapi terhadap perkara-perkara yang melibatkan kebajikan yang lain juga seperti JKM dan segala-gala yang disebut dalam belanjawan 2026 tersebut. Itulah adanya 1 Januari permulaan pihak kerajaan mula menggunakan peruntukan daripada bajet 2026
pengkhususannya untuk bantuan rakyat, ya, semua akan mula disalurkan, ya, menggunakan dana tersebut. Tapi tarikh itu belum pasti lagi lah, 1 bulan Sarah, ya, cuma ia akan mula diagihkan. Okey, sebarang keputusan kita kena tunggu satu pemakluman yang admin sendiri pun akan maklumkan apabila ianya dimaklumkan kelak, sama ada melalui FAQ ataupun pada suatu siaran kenyataan media. Baik, semoga jelas dengan apa yang sampaikan dan manfaat kepada semua. Okey, segala-galanya diawalkan pun, kod mana awal pun mestilah dalam tahun 2026. Just around the corner, dekat je dah nak masuk tahun depan. Baik, semoga jelas dengan apa yang sampaikan dan manfaat kepada semua. See you guys. Bye-bye.